Dia baru. Nampak tak? Tadi lapik-lapik tadi tu. Itulah dia baru. Kalau kita tengok dekat-dekat. Nampak tu? Dia memang buruk lah orang mana. Sebab dia baru kan. Jadi kalau kita nak tahu habitat dia ni, kita kena selalulah masuk dalam hutan. Kita tengok. Basah ni baru ni. Dia, kalau basah betul dia jadi King Kong ni baru ni. Dia boleh panjat bangunan. Macam-macam makan daun. Semua di sepah ni. Robong, buluh, kulit kayu. Kat situ lah. Tu, tempat tu. Kalau kita biasa berjalan dalam kebun kota, kita memang senang benar lah jumpa baru ni. Nak bagi macam mana dah tempat dia kan. Saya mari sekali. Saya pergi lagi ke tepi dia kan. Saya nak cari apa? Cari cacing, nak pergi mancing. Lepas tu, saya melintih ya. Saya nampak baru. Ni ramai-ramai ni. Sampai seekor nak dah ni. Setiap seekor tu dah tahu dah nama ni. Karim nama ni. Karim. Dia yang paling tua lah sekali. Kalau nak dikirakan dalam banyak-banyak baru ni. Dia pipi tu tebal, lebar pipi kan. Dia boleh berfikir tu. Bila berfikir, pipi dia jadi lebar. Nampak? Tu anak tu. Tu yang apa tu nombor 2. Dia baru ni, dia tak boleh terperanjat tu. Sebab dia kalau terperanjat, dia boleh rebahan tu pokok balak tu. Nah, yang besar ni, yang mamai ni. Kalau dia terajang dengan pokok balak tu memang tumbang lah. Kalau takat kau lah 5-6 orang, dia sekali sepak je tu. Dia sepak sekali, kat pangkagau kena pergi nah. Saya balik dulu lah sebelum baru tu nampak.